nak makan. Kita tak tahu nak makan apa. Ambil air goreng. Tak sejuk mana? Dekat peti sana kot. Tengok. Air dan juga roti. Air tu dengan roti. Lama sangat Rizal. Kita orang cakap tunggu dekat sini tapi dia tak sampai lagi. Sampai juga tak tahu lah. Rizal tengah check in guys. Ini Out scan boarding pass. Ya. ujung je. Tu board ni scan. Saya tu lah. Kompok 39. Tu apa? Kompok. Dan Ujung je. Lagi banyak dia boleh isi. tu lah. Kita dah ada dekat gate. Oh, panas. Kita ada beza. Kenapa awak dapat nasi ayam? Air telur dia. Lepas makan Siti, mau nak tidur. Tahu ada tak? Kan penerbangan. Alright. Sabar bang. Sabar bang. So ini bag. Ni Pulau Gaya. Dia ada penempatan. Ikan banyak. Sana ikan ni di sana orang boleh tengok orang. Akan bawa foreigner lah untuk datang sana. Ini dua bag kita. Ada lah. Sini saya tolong ambil gambar. Ini saya akan ambil gambar kamu. Ini rumah tu balik ya. Jalan-jalan di Sabah. Hari tengok. Ini nanti kalau ada mobil toilet boleh masuk sini toilet kan. Ini tanda yang pesta keamatan. Oh, ada yang kat atas ni. Biasanya dia ini pakai daun. Biasanya ada jenis pokok lah yang bergantung. Atas tu tempat kemas. Makan tomat and lembu dan limau. RM3 je. Dan tujuan kenapa rumah ini dibuat adalah untuk menaikkan pelancong dan juga untuk memperkenalkan suku kaum di Sabah. Kat dalam rumah tu tak boleh ambil gambar. Oh. Ada diskaun. RM11 tapi dia suka 40. Kau beli yang tu ke? Oh. Kita decide nak beli frame yang kecil macam yang tu. Macam yang ni. Total semua ya RM35,070. Kami ada pulling tangan bersih. Okey, keminatan para pelancong sebab kami pakai selipar sejak, selipar tandas. Dan nama alat muzik ini juga quite unik lah sebab dia lebih kurang dengan nama satu burung iaitu bangau. Okey, terimalah jambatan tanpa huni. Awak Siti. Ada kerbau guys. Sama Bella. Kata buih-buih tu ada buih. Oh, iya ke? Berbuih-buih tu ada buaya Siti kata. Dalam tak betul lah. Nanti saya tanya dia yang mayat tu memang dah tanam kat sini ke macam mana? Lepas tu? Kata dekat air di sini. Oh. Dia tak nak pakai simen tapi dah ada lalang dah. Memang betul dah cerita tu? Yang betul lah Bella. Dah habis turun. Ni dekat mirror dia. Ni mirror dia. Kita dah sampai kat Pekanbaru. Kawasan sini ni memang banyak dari Tak terbang lah. Saya tengok video TikTok tu nampak pula. Sebab dah kabur.
Kinabalu. Tak nampak. Macam mana ni? Nak pergi ke sini guys. Ih, comel. Yang cantik ke yang ni cantik? Beli guys. Kita pernah beli. Semua orang dah beli. Cari makan. Kita nak pergi pasar dekat Kundasang. Macam pasar malam Kembail. City here. Oh, ni ada jual durian. Wah, ikan besar. Tapi ni mata merah. Tengok ni, ada jual kuih-kuih. Tengok. Ayam ni. Ni ikan bakar. Kepak. Kenapa tinggi hati? Oh, nak apa? Saya nak kepak tu satu. Dua lah. Kepak je dua. Kepak dua. Tengok ni bakar. Oh. Kita mencari kat situ. Ada air. Strawberry. Avocado cheese. Saya nak tunjuk something. Wah, kulit kayu manis. Tadang. Kita nak beli barang kat sini dulu. Mr. Potato. Potato. Lagi besar saya ke ni? Maggi dan cari air masak. I think I really like Jenny. Haters that don't really like Jenny. It's taking Ya, serabut. Chicken banana. Ya betul. Sekali je. Susah sih kamu diramak. Kecuali memang nampak awan ni jenis yang bergerak angin. Bukit dia sangat big. Dah sampai kat tempat dia punya penginapan di sini. Kenapa? Dua katil single. Tapi ada atak ni. Oh, Riza duduk bilik ni